Kita ajak kembali dan kali ini masih lagi versi Talk to My Manager. Anda semua tahu bahawa SKV Mindtropic dan Mindtropic Junior adalah penaja utama untuk Talk to My Manager musim yang kedua dan kita dah nampak dah persembahan dari minggu ke minggu dan sememangnya ia adalah satu perjalanan yang mencabar. Bukan sahaja buat hostnya tetapi untuk managers dan juga artis mereka. Okey, dalam setiap persembahan kita panggil ini ujian, ya, memang ada stress level yang luar biasa, memang ada panic attack, memang ada depression kalau kita salah kawal kita punya minda, dan memang ada anxiety. Okey, cuma kadar dia tu, percentage dia tu banyak atau sikit. Yang pastinya bila kita amalkan penggunaan vitamin minda ini, yang memang semua stress level, kita punya panic attack, kita punya depression, kita punya anxiety, kita punya nervous, kita punya itu semua boleh dikawal. Okey, so nak kawal ini macam mana? Selain daripada kita berdoa, selain daripada kita ambil wuduk, selain daripada kita tidur yang cukup, okey, kita perlukan suplemen. Suplemen ini datang daripada benda yang kita orally makan. Kalau kita makan, kadang-kadang kita nak ambil nutrisi daripada makanan yang dihidangkan. Sememangnya ada anak-anak kita yang picky eaters. Tak nak makan itu, tak nak makan ini, tak nak makan itu, tak nak makan ini, nak makan itu, nak makan processed food, nak makan jajan, nak makan semua makanan segera yang tak ada khasiat, dan tentunya ia akan mempunyai kesan yang dalam kepada kita punya minda. Dan anda dapat saksikan bagaimana anak-anak itu sekarang di Talk to My Manager begitu berani dan begitu kuat melalui ujian selama 2.5 jam di atas pentas. Itu yang nak nampak. Yang sebaliknya ada 1 minggu diorang punya persediaan, itu sebenarnya juga kita kena ambil kira. Okey, dalam kita aja, kita versi untuk Talk to My Manager, kita bersama dengan Datuk Fazli, dan Datuk Fazli ada cerita dia sendiri. Yang ini saya tak tahu dia stres ke tidak, ya. Tetamu kita ini, saya tak tahu sama ada dia melalui stres atau dia yang menyebabkan orang lain stres, ya. Sebab dia punya adrenaline dia sometimes running up the wall. Memang, okay. So kita tak tahu kan, sometimes itu put on, ya, sometimes dia boleh kawal secara naturally, dan sometimes itu adalah benda yang dah dia biasa buat. Okey, sekarang hari ini kita bersama dengan Azad Jasmine. Yang memang orang lebih kenal dia sekarang sebagai Pak Azad. Why Pak Azad? Yeah. You're still young. How old are you now? I'm very young. I'm as young as 50 years old. Yalah, 50 muda lagi. Okay. Dia setengah daripada umur 100 tahun tau, Pak Ni. Yalah. Azad, you sebenarnya masa sekolah, macam mana, Pak Azad? Okay. Saya ni extrovert kot. Okay, maksudnya daripada sekolah-sekolah rendah, Pak Nil, saya ni kan memang jenis macam ni lah, Pak Nil. Tiba-tiba saya tak boleh lah. This is my ADHD. Yes. Itu ayat producer saya selalu cakap. Pak Azad ni ADHD dah. So the thing is, saya masa kecil, masa dekat sekolah-sekolah rendah pun, I'm very very active. Starting standard 1. Okay. Kenapa saya aktif is because late father saya, dia memang suka tukar-tukar tempat, tukar-tukar kerja, Pak Nil. Okay. Saya dilahirkan di Negeri Sembilan. So saya sekolah di Negeri Sembilan lah, masa tu sekolah St. Paul, SPI Institution. Okay. Saya sekolah, tiba-tiba pindah pergi Penang. That's your hometown? Hometown di Negeri Sembilan. Then Nonogoi. Okay, teruskan. Dan budak IC pun 05. But you look like you anak mamu. So, Pak Nil, kalau Pak Nil pergi ke Penang pun, automatik pun Pak Nil berkata mamu. Whoever cross
tol RM7 Penang tu, Ah. pasti dia akan digelar mamu pun. Tak kisahlah Pak dia nampak. Because Penang knows it's like that. Because full of nasi kandak, things like that. So bila saya pindah pergi Penang, study kat Penang pula, mai darjah 5 pula, pindah pula pergi Ipoh, sekolah Las Saleh. Okey. Ipoh. Lepas tu belajar setengah tahun dekat Las Saleh, patah balik pindah pergi dekat Penang because my father dapat kerja dekat Intel that time. Okey. Kat Penang masa tu Intel ada daripada PG1 sampai PG8 Pak Nil. Oh, what is this PG? That means 8 kilang Intel. Oh, alright. Banyak. So my father was offered semiconductor kan. situ. Exactly. Ya. So pindah balik. So this is why yang saya pindah saya tak keluar adalah. Saya duduk kat Penang. So form 1 saya dekat Penang. Tapi my life change bila saya masuk form 1. Sekolah rendah is saya banyak ke arah sukan. Okay, school teachers dia tahu saya, okay, Azad ni dia memang sukan lah. Dia lagi suka sukan. Nakal tu mesti ada. Maksudnya nakal tu every month father I dipanggil. Itu daripada kecil lagi. Nakal. So nakal macam mana tu? Nakal budak-budak sekolah rendah. Gaduh. Normal things lah. Yalah, Tetapi yalah. mungkin ekstrim sikit. Still boleh control. Because why? Oh, budak ni dia wakil sekolah lari bagus ni. Okay. Masuk form 1 pula. Okay, Pak Nil, masa zaman saya Pak Nil, sekolah yang saya dapat tu, because once you dah ambil UPSR, okay, you tak ada pilihan sekolah tau, mengikut you punya exam punya result. Okay, untuk you masuk sekolah-sekolah bagus, you kena dapat at least 3 A2B. Dulu 5 pelajaran je. Ya. So, okay lah. Masuk form 1, saya tak kenalkan lagi. Sebab apa Pak Nil? Saya masuk sekolah second last di Pulau Pinang. Ketika itu. Okay, kalau ketika itu, sekolah paling last itu adalah sekolah Georgetown. Sekolah tu Pak Nil. Banyak gangsterism Pak Nil. Ya, memang ngeri that time. Bayangkan saya second last. Sekolah Haji Zainal Abidin. Maknanya dia baik sikit je. Baik sikit. Okey, contoh kalau kes ni banyak ke gangsterism. Sekolah saya ni kan dia mix lagi perempuan. Banyak ke arah girlfriend boyfriend lah yang melampau-lampau. Okey. Tidak boleh dibendung. Okey. okey. Tetapi Pak Nil, kat sekolah saya dulu tak ada lagi melahirkan ahli sukan yang bagus. Okey, contoh tiap-tiap tahun kalau majlis sukan sekolah Pulau Pinang, sekolah tu takkan hantar peserta sebab tak ada. Tak ada. Okey. So benda ni happens when I form 4. Okay, Pak Nil lah. Okay, form 3 tak ada apa lagi. Okay, form 4. Saya satu cikgu sukan datang ke sekolah sebab sekolah kami terima surat daripada Jabatan Pendidikan. This year, by hook or by crook, your school need to send at least 5 peserta. Kena ada lah Untuk juga. Acara apa-apa pun tak apa. Balapan ke apa ke kena ada. Okay. Cikgu nak cari peserta tahu macam mana? Tak ada sukan, datang ke kelas. Di kelas ni ada siapa-siapa mau join 200 meter tak? Adalah angkat tangan. Habis tu, ada siapa-siapa yang tinggi di kelas dia? Saya berdiri. Saya cikgu. You mau masuk tak? Lompat tinggi atau lompat jauh? Saya kali kat kawan. Weh, lompat tinggi, lompat jauh tu apa, babe? So, dia kata tak, lompat tinggi tu yang lompat yang ada galah. Lompat jauh tu yang ada pasir. Okey, saya nak lompat jauh. Alright. Itu last saya jumpa cikgu pendidikan jasmani. Itu last. Saya jumpa sekali lagi 5 hari nak start kejohanan. Bermaksud there's no training at all. Okey. Just nak isikan tempat sekolah tu. Okay. Okay, so what happened is cikgu datang ke kelas. Azad Jasmine, Azmi, Ramdan, Hafiz yang masuk nanti jangan habis sekolah, jangan balik sekolah. Kita ada meeting untuk kejohanan Majlis Sukan Sekolah Pulau Pinang. Kami ke kawan-kawan macam, ada ke benda tu? Okey. Sebab kami dapat tahu siapa yang pergi ke sekolah, siapa yang join sukan mewakili sekolah, tak perlu datang sekolah 5 hari, boleh pergi stadium. Okey. So kawan-kawan saya lah yang masuk tu pun, yang tak reti kaki bangku semua. Termasuk saya for the long jump. I do not know apa tu long jump. Ya. Okey. Hari kejadian telah berlaku, tuan-tuan perempuan. Cikgu datang. Azad, dia bagi saya singlet. Okey. Dengan numbers. Saya ingat lagi tau. P468. That is my number. Saya ingat. Okey. Kami semua pergilah ke stadium.
Alright. Saya pergi ke stadium Pak Nil, saya pakai seluar panjang sekolah menengah kali hijau tu kan. Dengan kasut panda Pak Nil yang tinggi ni tu. Kan kasut tu kan yang boleh ikat tu kan, yang orang banyak sepak takraw yang ni suka pakai. Yes. Okey, dengan beg yang macam askar kali hijau tu. Remember Oh, tak? yes. Okey. Habis tu ada kawan-kawan saya dulu masa tu pakai beg kot tepi pula yang besar. NKOTB, New Kids on the Block. Okay. Time tu. Okey. Kami pergi ke stadium 55 dengan saya pakai baju sekolah, dengan dalam tu pakai singlet tu lah. Tapi saya dah ada otak geliga Pak Nil. Saya kata kat kawan-kawan, nanti bila time acara aku dipanggil, aku akan betul-betul buat sakit. Korang kena support aku, babe. Okey? Nanti bila sakit, cikgu akan suruh kita balik. Lepas tu kita ke Komtar, tempat kita. Pak Nil kena tahu zaman-zaman Komtar Pak Nil, ada air dinamakan Grandis tau Nil. Boleh ada kan? Yes. Boleh refill kan? Correct. Yeah. Kami refill satu air tu sampai lembik kota gelas tu. Grandis. Yeah. So tujuan kami nak lepak kat Grandis tu. Yeah, I love the cinnamon roll. Okay, ingat kan? Yeah. Okay, so what happen is dah sampai dah. Okay, lelaki kelas 4 lompat jauh, sila ambil tempat masing-masing. Saya seorang tak bergejak. Cikgu saya datang. Cikgu tahu saya punya otak ni macam mana. Nama cikgu tu Cikgu Chia Pichai. Dia datang, Azad, kalau awak tak pergi masuk dekat sana, esok awak ke sekolah, saya pastikan awak dapat 2 minggu gantung. Saya dengar pergantungan Pak Nil, saya jadi macam shivering dah. Yeah, because dia involve parents pula. If your parents mati, masa depan aku dia akan teruk ni. Aku digantung sekolah, how? So, I kata kat kawan-kawan guys, tak jadi buat sakit. Okay, aku kena lompat. Tapi tak apa, aku pergi buat sekali je. Of course, dia orang akan suruh balik yang mana tak boleh lompat. Okay, so the second problem is Without knowing the mechanics. do not know what the hell is long jump. Okay. So dalam list tu ada 2 Penang punya high jumpers yang tiap-tiap tahun dia orang lah pergi Pulau Pinang sekolah Jitsin. Okay. Tinggi-tinggi lampai 2 ekor ni berdiri. Tengok orang pun macam ni Pak Nil. Kau kenapa? Dia orang punya psycho. Oh, yeah. Okay. Saya sampai kali belas saya kata kat kawan saya. Kawan saya cakap apa tau? Mamat tu apa hal Pak Zat? Nak kita orang sesah ke? Sabar. Bukan. Itu training dia. Okay, saya pergi duduk lah. Okay, bayangkan Pak Nil, saya ada seluar sekolah kan. Saya kena pakai seluar pendek. Saya tak ada. Betul? Saya pakai kawan saya nama Hafiz punya boxer. Wallahi okay. Boxer dan nasib baik time tu boxer kan panjang-panjang. Okay, cuma boxer tu Habis dia boxerless lah. dia boxerless for a few moments. Okay, dia pakai seluar sekolah balik. Dia bagi saya pakai dia punya tu. Dah dia punya boxer tu. Ada pokok kelapa. Yes. Macam-macam yang jenis burung-burung. Macam Hawaii. Okay. So, saya pakai tu dengan kasut sekolah. Saya pergilah duduk. Okay. Lepas tu semua beratur. Disebabkan saya tinggi, saya paling last. Yeah. Okay, jalan lah. Dah lah jalan dekat depan saya ni 2 budak yang sekolah Jitsin ni. Setiap kali nak jalan ni, nak lalu dekat grandstand sebelum nak pergi kat jumping pit tu, mesti dia buat halnya. Kau ni monyet ke apa hal Doreko kau ni? Dia buat ni. Yes. Cheer. Yeah, for himself. Like, Yeah. Okay, saya berjalan je. Sambil tengok dekat grandstand macam ni. Korang sabar jap. Bagi aku settle 1 jam. Lepas tu kita ciao. Itu saya punya dialog. Okay, saya pergilah. Pergi duduk. Pak ni tahu kan, lompat jauh tu. Yeah. Saya duduk, saya tengok. Kenapa seorang-seorang? Kenapa dia orang lari patah balik Dia orang lari daripada jumping pit tu. Lari. Lepas stop. Lepas tu dia ambil kapur. Dia mark. So saya heran. Kenapa dia orang mark ni Saya seorang yang tak mark. Saya seorang yang tak buat tu. Oh, dia orang buat. Dia orang buat lah Pak Nil nak cari dia tempat tu. Kalau dia pemak, maksudnya dia orang akan start daripada sana lah. So bila dia orang lari, dia akan sampai dekat board tu. So dia takkan lebih kaki macam ni kalau tak apa. So that means hijau. Maksudnya lulus. So dah Enon semua, Jitsin semua lompat lepas semua, dahsyat semua tepuk papa. Aku terbagus dia orang ni cantik dia orang lompat. Okay. P468 Azad Jasmine daripada sekolah Haji Zainal Abidin. Waktu di Enon tu saya berdialog dengan kawan-kawan kat grandstand. Sabar nampak. Relax lah. Dia panggil Azad Jasmine. Sekali. Saya angkat tangan dia. Sila, awak kena lompat sekarang. Pak Nil, saya bangun. Saya berdiri kat 2-3 minit duk tengok kapur tu.
Awak ambil kapur siapa pula? Aku nak kapur siapa? Oh, sekolah Jitsin. Aku pakai Cina ni. Saya pergi kat dia. Okay, saya berdiri. Saya tengok muka Cina tu. Saya lari. Saya lari Pak Nil. Saya lari. Saya jump benda tu. Saya lompat lah. Lompat jatuh. Sampai koyak lah. Sampai tu boxer kawan saya tu kerak je tu. Sebab terlalu panjang. Dia orang pakai yang Mizuno tau, Pak Nil. All the athlete punya seluar tau. Zaman kita kan zaman Mizuno. Yalah. So settle. Lepas tu saya lari balik. Duk keluarkan pasir. Pergi duduk, saya duduk. Lepas tu, 2 orang yang ukur tu lari. Saya dengar announcement. Azad Jasmin John Louis bin Jeffrey daripada Sekolah Haji Darabidin telah memecahkan rekod 14 tahun lelaki kelas 4. Serius ah? Macam mana Pak Nil? Daripada seorang yang nak penting sekolah sebenarnya. Saya punya first jump tu, kan kita orang ada 6 kali jump peluang. Saya punya first jump tu 6.14, dah potong rekod Jitsin tu 6.10 last year. Kalau Dia lompat sampai 6 kali pun tak sampai 6.14 tu. Dia sampai 6.13, 6.12 tak sempat. so 1 jam dah dapat banyak tu. Dah dapat goal. And then second jam, third jam you tak buat lah. Tak lompat terus. Pas, malas. Aku tak tahu pasir lah. So last kali daripada saya nak pergi ke Komta Grandis tu, saya end up berdiri dengan ambil gold medal dengan sebelah Jitsin nombor 2, Jitsin nombor 3. Sini. Tak tahu nak reaction macam mana ni. And you are orang yang pertama memenangi medal untuk sekolah itu. Yes. So bayangkan every Monday kan ada pengimpitan sekolah kan. Selalunya saya dipanggil untuk public caning. Tapi kali ni punya perhimpunan saya masa tu Cikgu Karim, kami punya pengetua. Sebelum dia nak announce je, saya tak tahu macam mana lah saya nak announce perkara yang segembira ini. Tetapi saya just nak beritahu lah tentang murid ini. Murid inilah dia menjahanamkan nama sekolah. Dan hari ini dia telah mengharumkan nama sekolah. So lepas tu start life I berbeza. So saya pergilah Ipoh Open, Penang Open. Dalam masa 16 tahun tu saya peserta muda wakil Malaysia lompat jauh. Saya lompat dengan Zaki Syadri, Sidik Sahak, pelompat-pelompat Malaysia. Saya yang nombor 3 yang macam budak-budak lagi 16 tahun. Tapi sebab saya tinggi sebab dia orang. So saya pergi Sukma, saya dapat gold medal. Hebat sebenarnya inilah ada potential yang kita cakap. SKB Mindtropic selalu bercakap pasal potential. Anak-anak kita kadang-kadang dia mungkin tak terselar dari segi pelajaran, tetapi kita tak tahu dia punya potensi. Inilah dia contohnya. Tak tahu potensi dia. Potensi dia ialah nak cabut. Cabut dari sekolah, cabut dari pertandingan. Tetapi benda ini semua berlaku secara tidak sengaja. Dan Pak Ni tahu tak, saya sepatutnya masuk AF2 waktu anding. Ya, tapi saya dah dapat best 20 tapi dekat audition. Awak audition dekat Penang dekat Penang? Dekat Penang, Komta. Okey. Masa saya dapat yang best 20 ni, saya dah dapat final 12 untuk rancangan audition. Okey. Itu yang saya pergi sana. Kenapa awak pergi saya sana? Saya tak tahu langsung. Sedangkan audition itu diterbitkan untuk melawan AF. Ya, saya tak tahu. Tapi kena tahu cerita di sebalik nak masuk tu. Waktu audition tu keluar, okey, rancangan mencari ni, saya assistant manager RHB Bank at Penang at that time. Okay. So, do you think I'm already established myself? Do I have to go for that audition? No kan? Kan? Okey, untuk seorang dapat gaji RM5,000 di Pulau Pinang zaman itu besar, Pak Nil. Yes. Saya dah besar, bapak saya meninggal semua kan. Saya lah yang bantu. Lebih saya sulung yang memang take care everything. So cuma gerakan hati ibu saya. Dia tahu anak dia ni ada something ni. So apa dia buat? Dia ada potensi dia nampak. Dia tak beritahu saya. Dia pergi terus kat Hotel Sri Malaysia, dia pergi daftar saya dekat rancangan audition tu pam. Lepas tu hari tu dah sampai, dia telefon saya dekat Sri Malaysia, "Min, Mami ni tadi keluar breakfast tau dengan kawan-kawan. Tapi tiba-tiba dia tinggalkan Mami." I kata, "Apa jadi kawan you ni?"
Dia ajak you pergi breakfast. Lepas tu you breakfast, dia tinggal you, dia orang balik. Yeah, please come and take me. Mami, this is Saturday. I ada general meeting tau. I was just promoted tau lah sekarang to become assistant manager for credit card dengan home loan that time. So, no, Min, please, Min, you need to come and pick me up. Sat saja hantar mami balik. That time mana lah dia grab all the thing. Yalah. Saya kata dekat my boss Dion Lim, Mr. Dion, I need to this is something really rush. Okay, just give me half an hour, I'll be back. Lepas, I pergilah. Ngantai dengan semua. Pergi Hotel Simesia, sampai kat kawasan tu, kenapa ramai orang di hotel ni? Ada apa kat hotel ni? I call, turun, Mam, masa tu kan zaman-zaman handphone Motorola macam pelas air besar tu. Okay. Saya pakai Slack sebelah kan koyak. Hebat lah tu Ada atur. Bank bagi. Oh, okey. So, Mam, saya kat luar ni, why so banyak? Itulah mami pun macam tersesat kat dalam. Can you come and pick me up at the lobby? Okay. Saya park dekat luar. Saya jalan masuk all the way pergi tengok ramai. Saya rasa lain dah sebab people kenapa duk pakai number kat badan ni Okay, saya pergi kat lobby. Mak saya datang dengan number. Min, mami dah daftar kau dah. Kan? Kau pergilah masuk audition ni sekejap. I kata, Mom, for what? I'm working, Mom. You tak okay lagi ke dengan apa yang kerja ni? No, because Mami I nak sekali dalam life yang you pernah juga pergi audition untuk jadi seorang selebriti. Okay, your mom apa ni lah. So kalau dapat tak dapat, it's okay, Min. Just nak fulfill apa yang dia nak. Saya peserta yang paling last, Pak Nel. Saya berdiri, Pak Nel, kat dojab. What happened to your meeting? Saya kena maki hamun lah dengan Dion Lim, everything. Azad Jazmin, you know, you left your team behind. They need to do Ipoh punya credit card account. They have to. Where are you? Saya pergi masuk Simesia kat Penang tu, berdiri last. Puan Ramula Rahman datang jalan. Alright. Cik. Dia jalan, dia lepas saya. Lepas tu dia patah balik. Dia tengok saya. Dia jalan. Wow. Saya macam, kenapa? Ada masalah ke? Okay. Masuk dalam, dan saya tak tahu rancangan tu dia perlu kita bawa CD. Sebab apa? Kita kena menyanyi. Bilik kedua kita kena berlakon. Bilik kita kena menari. Kalau kita kalah salah satu, you are not qualified. Okay. Okay, bayangkan saya tak tahu menyanyi at that time, Pak Neil. Saya masuk bilik siapa tahu? Pam, DJ Dave. DJ dia jaga. Pengetua dia jaga muzik dengan Irene Elvin Santiago. Okay. Music director. Okay. What song do you sing? Excuse me, Mr. DJ Dave, saya sebenarnya mak saya yang buat hal ni. I cerita pengalaman je. I do not want to enter this thing. Okay, can you just sing a bit? Okay, masa tu kan kita pergi club. Wednesday, Jumaat, Sabtu, mesti ada kat Slippery Señorita. Semua mesti pergi. So, I ingat satu lagu. I'm Ready by Tevin Campbell. So, I start lah. Okay, I can sing a bit I'm Ready from Tevin Campbell. So, I start lah. Baby, it was... Setakat tu. Okay, good. What? Good? Ya. Sekarang you pergi ke next door, bilik lakonan. Saya masuk bilik tu, saya nampak satu afro. Siapa tu, Puan Norma Nordin. Who? Norma Nordin. Dia macam Shuaimi Baba. Okay. Kan sama, dia kan rambut yang macam... pergi mana pakai yang selendang tepi tu kan. Karakter yang ajak acting saja. Okay, masuk-masuk. Kau nama apa? Azad dia. Kau kerja bank. Yang suara macam tu, projection dia. On theater. Ya. Sekarang kau nampak skrip tu, kau pergi ambil. Kejap-kejap, Puan. Cerita dia macam ni, Puan. Mam saya ni, dia suruh saya main sini. I do not want to be all this. I just nak fulfill dia saja. Just let me go je. Okay, tak apa. You pergi ambil you punya skrip tu. You baca the first one. Skrip dia hang tuah. Pak dia, muka hang tuah ke ni? Saya macam ham setan dah ada. Okay, saya pun baca. Sambil pegang skrip Pak Neil, saya literally reading it je. Tuah, kau jangan berdahaka sangat dengan Sultan. Nanti Sultan murka. Bagus. What? Disebabkan dua tu, dia suruh saya pergi kelas menari. Kelas menari the same thing saya buat. Who's there? Masa tu kelas menari is Ramula Rahman. Ada seorang yang saya lupa nama dia. Pat. Yes. Dia pakai spek butter. Kan? You are very good, very flexible. I said, what? I don't even start. Sebenarnya dia orang memang dah target saya.
Oh. So, dia orang bubuh ni pergi Keluar. semi final dekat Kuala Lumpur. Saya sampai sana duduk dekat 700 orang. Seluruh Malaysia. Semua himpun kat sana. Okay. Saya dah ambil cuti ni. Saya kata kat Mam, makin lama makin melampau ni tau Mam. Saya cannot, dia kata tak apa Bim. You go, it's only Saturday Sunday. Of course you akan kena buang punya. My mom just go try to be negative lah so that okay. Bayangkan best 500 tukar, best 300 tukar. Terpaksa duduk pula sampai the next day. Potong lagi sampai saya last ke Mam. Semua dah balik dah. Kecuali kami 20 orang ni je. Kita top 20 ya. Top 20 tu kat aku nak announce dah pukul 8 malam ni. Okay, saya nak announce siapa yang berjaya untuk season pertama. Yang mana saya jemput ni, ini akan pulang. Yang mana saya tak panggil, ini yang akan ni. Dia buat tik-tik Pak Nil pula dah. Tik-tik Pak Nil keluar. Okay. Saya kesian. Sebab Pak Nil kan yang first season. AF dah memang bang. So all the station dah start lah. So dia take to that game already. Saya dipanggil depan, semua dipanggil depan. Saya tak tahu pula yang dipanggil depan sebenarnya dipanggil 12 orang yang ke depan. Yang ke depan 12 ini yang akan season pertama, yang belakang 8 orang tu saya minta maaf, pam. Semua ni menangis Pak ni. Saya Kau kenapa? Why I'm here? I lost your mic. bayangkan saya macam semua, oh my God, Pak Zat, ya Allah, my God, kita ni betul sangat kita dapat. Enam perempuan, 6 lelaki. Satu chat adalah saya chat semua. Yalah. First season. Itulah macam mana saya terlibat menjadi seorang selebriti till today. Caranya cara dia sangat berbeza dan dia punya perjalanan adalah perjalanan yang sangat berbeza dengan orang yang bekerja keras nak masuk tapi tak dapat. Orang yang mendaftar selagi ada pertandingan tak diterima. Orang yang tak faham. Rezeki Allah lah Abang Okay. Sid. So guys, yang menonton, awak kena faham selain daripada luck, selain daripada ialah peranjatkan diri anda. Awak kena surprise yourself. So bila saya dah dapat bila saya dah masuk rancangan audition pula, ada cerita pula. Sebab apabila kami keluar daripada rancangan audition tu, bayangkan kami tak tahu nak buat apa. Kami 12 orang ni nak buat apa? So kami sewa. Kami dapat company bagi kami rumah. Kami duduklah 6 lelaki dan 6 perempuan. Samalah. Okay, duduk. Tetapi kami tak ada apa, tak ada perancangan. Apa nak buat dengan 6 orang ni? Yang champion ni tak shoot pun lagi. Kata Siapa champion ni? Azma. Nombor 2 Tria. Oh ya. Tria dapat kontrak buat lagu. Amma dapat kontrak buat filem. Amal Baharin Bukan, Amma dia pun dah berhenti dah. Tak ada yang first season saya seorang saja aktif sekarang. Masih aktif. Lain semua tak ada dah. Maksudnya dia orang dah kejaya masing-masing. Okey. Macam Azma ni sekarang saya tak salah dia dah jadi digital designer. Macam a few yang saya tengok sekarang aktif juga itu Tria, dia ajar menyanyi, things like that. So pada waktu-waktu tu memang keluar, saya duduk kat satu rumah tu, tak ada job, tak ada apa, sampailah dengar ting tong. Ting tong. So saya pergi buka. Yolah, bila bawa keluar pum. Apa tu? Tak bayar sewa rumah. Sedih. Yang perempuan-perempuan tak apalah, balik mak bapak datang ambil balik. Yang kami laki-laki ni, saya nak balik Penang malu. Azma nak balik Melaka malu. Jimmy nak balik pergi ke Pahang malu. Hairul nak balik ke Johor malu. Kami lari keluar. Saya dengan Azma tidur Masjid Shah Alam. No. No one knows. Saya dengan Azma tidur Masjid Shah Alam. Nasib baik lah yang orang-orang masjid tu baik. Kami tidur kat seminggu dalam tu. Allah. Duk fikir dengan Azma, cakap, Ma nak buat macam ni Ma. Dapat seminggu tu tak apalah Zat. Apa kata kau ikut aku dulu first week pergi ke kampung aku Melaka. Pergi Melaka pula seminggu. Duduk nak cover ni, malu-malu ni. Sebab orang Penang semua, orang kami semua dia ingat, oi dia orang dah berjaya dah ni. Rupanya tidak. Masa zaman-zaman AF tu, of course, tengok
bila dia orang keluar, kita nampak channel dia orang tak ada ikut bakat masing-masing. Macam those days kami tu is mata-mata untuk pertandingan tu. There's no future plan. Apa nak buat dengan dia orang ni? Ya. So kami hang 3-4 bulan. Umar tu takkanlah company tu nak bayar dengan tak menjual kami. So how the income of the company will come? So problem. So itulah saya mengalami benda-benda macam tu. Saya balik Penang, saya tak mau all this dah. Saya kata saya dapat interview balik, saya call my friend. My friend kata, Pak Zat, you come back to M-Bank. Ceng. Waktu tu. Masa tu baru Arab Finance tukar ke M-Bank kan. Okay. Saya pergi balik Penang, saya terserempak dengan Profesor Razak Muhyiddin. Bukan hang ke hari tu aku tengok masuk satu rancangan tu? Ya Prof, saya lah. Hang buat apa lah ni? Ni saya baru nak main second interview M-Bank. Ni minggu depan hang free tak? Minggu depan kami tengah duk shoot Nana Tanjung 2. Okay, aku just nak pakai yang satu scene je. Satu scene Pak Nil, one scene saja. Okay. Saya pun pergilah minggu depan tu. First time jumpa Abang Syukur Muhyiddin, jumpa Latif Muhyiddin, baru kenal semua tu. Masa tu baru nampak Fasha Sanda dengan Apek. Wow, dia orang ni datang. Nampak ini, nampak tu semua. First scene. Habis tu tiba-tiba lepas saya buat satu scene tu, Syukur Muhyiddin panggil. Hang baru pergi interview kan, hang tak dapat lagi kan? Ni sebab aku nak develop karakter hang ni. Dah di 17 scene. So lah, itulah saya mula start balik. First filem saya adalah Nana Tanjung 2. Start dengan filem tau. Orang lain start dengan drama lah, apalah. You terus filem Guys, kita akan berhenti seketika. Kita kembali selepas ini sebab banyak benda benda yang tak sama dengan perjalanan orang. Kebetulan adalah Pak Zat sebenarnya. Selepas ini dalam kita aja. Yes. Kadang-kadang bukan anak kita tidak pandai, cuma mereka susah beri perhatian ketika belajar. Dengan Mindtropic membantu menyokong perkembangan minda anak-anak setiap hari. Belajar jadi lebih mudah, lebih cepat faham dan keyakinan diri juga semakin meningkat secara semula jadi. Selahkan potensi anak anda dengan SKV Mindtropic. Okey, kita aja kembali. Pak Azhar banyak cerita yang kebetulan. Saya tak tahulah lagu suratan atau kebetulan tu memang sangat kena dengan Pak Azhar ni kalau saya plot. Saya plot, saya yang rancang saya nak pergi audition, saya rancang yang saya akan memang pastikan saya apply, saya memang all semuanya adalah atas kehendak saya. Okey, nampak gayanya sangat berbeza dengan Pak Azhar. Okey, so seperti saya cakap lah, filem dia tak mula dengan yang kecil-kecil. Jadi you kira nasib baik lah kiranya. Apa yang amalan you sampai you Saya rasa kan masa saya ingat because of kejadian my mother tu. Sebab saya mungkin saya rasa because saya fulfill apa dia nak. tidak mau menghampakan Saya tak saya niat saya hari tu just itu saja, tak ada lebih. Macam okay lah, I'm here just because she really wants. I just want to make her happy. You tak menghampakan ibu, tapi your father you menghampakan father. Father saya dah meninggal waktu tu. Oh, I see. Mam saya pula is a betul ibu tunggal. I see. So you adalah juga cerita dengan your father. Your father garang ke? Jenis saya form 5 sepatutnya dihantar ke sekolah Henry Gani. Tahap What? tu. Henry Gani Melaka. sekolah budak jahat. Budak jahat tu. What Sebab do you do? daripada form 3 lepas saya wakil Malaysia, wakil Pulau Pinang, saya memang take advantage. Ini satu pengajaran. No, that never ever take advantage at school sebab banyak benda yang you guys aku end up macam ni. Okay. Saya contoh, saya suka saya ambil kesempatan dengan title yang saya dapat. Contoh, saya dapat gold medal lah. Cikgu suka Athlete of athlete the lah. year. Cikgu suruh pakai baju sekolah, saya pakai track.
Maksudnya sekolah hijau tapi disalut dengan track Johor Darul Takzim, Selangor Darul Ehsan, tukar-tukar everyday. So disiplin kat situ dah lari dah. Okay, and then apa yang saya buat is saya bayangkan Pak Nil, masa tu kan ada sekolah maktab, cikgu maktab yang datang dah ganti tu. Muda-muda semua tu kan. Dia kira macam intern dah tu. Intern that time. Okay. So ada cikgu ni, saya harap cikgu ni kalau tengok, maafkan salah saya cikgu. Nama tu Cikgu Junaidah. Dia intern, dia cikgu maktab lah. Yelah. Baru datang ganti. Okay. Dia baru Cikgu datang. pelatih. Ya, cikgu pelatih. That's the word. Dia baru nak tulis, okay, nama saya bangun daripada tempat tu. Last time yang ada getah tu, yang lipat-lipat apa tu, habis tu tarik, pak. Macam panggil apa? Kundi. Kundi tu. Kundi tu. Saya lestik kat belakang dia ni, cikgu tu pengsan. Aduh. Saya dah jadi macam That's not jahat, that's nakal, right? nakal level teruk sangat. Saya dah macam pam. So benda jadi besar lah. So sampailah saya nak kena, memang dah dapat dah email everything semua, last panggil father saya. So father saya came to the school. Okay, saya dekat atas kelas ni, saya dah kata lah, minta maaf kat kawan-kawan. You all might going to see me after this. Father I dah sampai dah ni. Okay. Saya terkejut. Father saya keluar, saya turun bawah daripada kelas tingkat atas tu, pergi kat father. Daddy, it's okay son. I dah settle lah dengan your cikgu. Nama it's okay. Apa dia buat? Okay. Tapi bila dia balik, cikgu penolong kanan lalu kat saya, tengok saya macam ni. Macam tak sama je reaction bapak aku dengan dia ni. Okay. Itu lagi saya rasa risau because dia kata apa? Lamain. Later Daddy kita jumpa kat rumah. So bila saya balik, bayangkan dia carry mood tu, rasa nak lempang saya tu, dia simpan sampai habis sekolah. Maksudnya saya balik rumah, dia kata nothing lah, cuma jangan jahat sangat saya son. Okay, you expect me around the corner, so you just focus a bit. Okay Daddy, bestnya aku dah cikgu lepas. Faham tak? Okay. Habis SPM, saya balik rumah dengan muka tepung, balik bedak telur, lekat. Okay, balik-balik buka pintu. Habis dah sekolah san. I said, yes Daddy, today is the last day lah. Allah, sayang lah, tak dapat jumpa kawan dah, everything, pam. I'm sending you to overseas, very soon. Really? Dalam otak saya, satu tempat je, London. Because father I punya abang, father I punya kakak, auntie, semua migrate duduk dekat UK. So the only place that I know that my father going to send me to my uncle in UK. Okay. Saya start motor, saya pergi Kampung Melayu, jumpa kawan-kawan, mulut jadi macam tu. Korang mampus lah kat sini. Korang nak end up apa? Seorang kerja kilang, seorang kerja ni. Tengok macam aku, bapak aku. Sending me to UK. United Kingdom. Okay. Start motor balik lagi. Pak Nil, be honest dengan saya. Masa you form 5, you tahu tak tentang kedutaan? Tak tahu. Saya tak tahu langsung tentang duta. Embassy ni, I do not know. Father actually, dia tahu apa yang saya tak tahu tau. So dia kata, son, I'm going to take you to KL because I need to have a chop. Kita nak chop, kita punya flight. Saya follow lah my dad pergi dengan kereta sampai duta. Indian Embassy kan, sampai jalan duta belah kiri tu Indian Embassy. Ya. Kan, Embassy of India tu. Saya tak tahu, tak tengok. Dia masuk, dia bawa. Saya cuba heran, kenapa ramai India kat sini ya? Tak tanya juga pipi dia ambil chop semua time. Patah balik tau, tak masuk KL. Dia patah balik pipi dia. One way tu je. Saya dalam keadaan happy lagi. Oh, father I dah dapat chop dah. Saya dapat student visa masa tu. 6 months. Okay, sabar jap benda nak berlaku paling ni. Balik Penang, pam. Pergi jumpa kawan lagi menyombong. Aku dah pergi Kuala Lumpur lah, bapak aku bawa, dapat chop, dapat student visa. Engkau Syarif, engkau duduk sini, kau tolonglah mak kau menjaga sebab Syarif tu mak dia menjaga. Kau pergi basuh pinggan mak kau. Engkau pula, abang kau semua satu family kita kilang pada muka. Engkau pun masuk kita kilang. Dia tahu perangai mulut kami kan, melawak kasar. Okey, pam. Saya balik sampai rumah, father I bagi flight ticket. Kan dulu zaman-zaman flight ticket macam buku. Oh ya? Ingat kan dia macam slip macam tu, punya tebal macam tu, satu. Okay. PAN-MDS. What's MDS? Okay. Saya bawa slip tu, saya pergi kat kawan saya baling atas meja. Father I dah beli
tiket flight untuk I. I'm gonna leave next Wednesday. Kawan saya seorang Syarif tu, kakak dia adalah stewardess MAS. So dia naik, dia bawa, hang tunggu sat. Dia naik, dia bawa slip tu, dia pergi tunjuk kakak dia, dia lari turun, ting, dia main astaka. Hang kata pergi mana? Pergi London lah. Cuba kau tengok betul-betul. PEN MDS. MDS tu London lah kan? Somewhere around London lah. MDS tu Madras. Itu transit. Saya cakap ayat tu mungkin transit kot. Tak. Ni visa hang ni pun visa Indian Embassy. Korang Baru teringat. Pada aku begitu. Tadi hang cakap bising sangat, cakap lagi. Menangis. Dia start menangis dah kat sana. Start motor, balik rumah, tak parking pun, lepas yang motor tu. Masuk dia. Is it true? Barulah dia keluarkan perangai bapak dia yang sebenar, yang dia duk simpan selama ni. Dia cuma pan saya macam ni saja. I send you to school to study. I send you to school to learn what is life. I send you to school to be good to teachers. I send you to school to be a good person. One thing good, you wakil Pulau Pinang, you wakil Malaysia. I respect that. You bagi cikgu pengsan. You ponteng sekolah. You hantar satu sekolah balik waktu World Cup. Saya curi borang balik awal. Semua nak balik tengok World Cup bola. Cari saya, bayar 50 sen. Dapatlah borang balik awal tu. Saya hantar semua satu sekolah balik rumah. Dia nyatakan semua tu. Now you want to show your gangster, is it? You go show to Madras. Alone. Ya Allah. You dilarang contact your mother. You dilarang call even myself. You dilarang even communicate with anyone. You go learn your life. You pergi Madras baru you tahu kehidupan macam mana. You nak buat orang sangat kan? Pergi tunjuk jahat you kat negara orang. Dia pergi. I pergi hari Rabu direct flight from Penang to Madras. Then what happened over there? Miserable lah. Saya actually learn life kat sana lah partner. How long? Lama? Memang 6 bulan lah. 3 bulan pertama menangis hidup saya. What do you do? Apa you belajar kat situ? Macam-macam. Saya You masuk college lah? Masuk college. National NIS. Kalau Google pun ada lagi kat Madras. National Institute of Sales. Partner tahu tak? Masa saya sampai dekat Madras International Airport, saya keluar dengan bag-bag. Saya tengok ada 30-40 orang lari ke arah saya. Dia are all taxi drivers. Siapa yang dapat datang pegang dulu, ini customer aku. Aku cuk. Cuba bayangkan saya punya badan macam mana. Habis siapa yang pegang dulu? Mana kau tahu? So dia pegang, yang mana pegang tu dia tolak sebab dia pada saya, sebab dia punya community. Last ni pegang nama Raj. From Malaysia, is it? Where you want to stay? Where you want to go? I want to go to bapak saya bagi kat saya masa tu kat sana tak salah 500 ke 1000 ringgit Malaysia. Tapi bila saya pergi, dia bagi tahu kat saya, dia bagi tahu kat list, pergi tukar ke Bank of Baroda Madras. Pergi sana dia akan bagi kat you. Masa saya tukar duit sana 14,000 rupiah. Rupis. Maksudnya macam gaji anak Perdana Menteri. So banyak duit saya tu. Saya selit celah ni, masuk dalam semua. Banyak sebab I'm still a kid. Itulah saya Raj ni banyak tolong. Dia sewakan saya satu rumah, satu apartment ni sebulan RM50. Kan? 3 bilik tapi kosong, tak ada bangku, tak ada apa. Satu bilik saya terbaju, satu bilik saya tak seluar, saya tidur kat hall je. Saya dapatlah beli TV 14 inci yang kecil tu. Duduk sana thinking what I'm going to do. Habis tu tanya Raj, you don't want to try, this is very good college. Yang itulah pergi sendiri, banyak masuk National Institute College. Habis tu jalan kat tengah-tengah jalan, tengok-tengok roundabout. Kenapa roundabout ni ada banyak rumah kat tengah-tengah roundabout? Roundabout Shah Alam kan ada roundabout. Kat tengah-tengah tu ada rumah. Orang miskin buat rumah dengan tek lembu. Oh no. Habis tu saya tengok jambatan yang tak siap, jambatan yang buat tak siap, daripada bawah main atas semua rumah. Kena hujan, reban balik semua. Dia duduklah bawah jambatan tu. Kering pula, naik balik, pergi tempek balik tek lembu semua buat rumah. Wow. So, you punya ni memang lain lah. Yes. Yeah. I'm cutting it
Short dia, bila you dah jadi, so macam mana you survive Macam mana Pak Nil, seorang Pak Nil boleh survive still dalam mainstream? It's about the same sebenarnya. The thing is, it's about bila saya realise it's about talent. Contoh if you have something that people don't have, you boleh sustain. Apa yang you ada yang orang tak ada? Okay, saya tak pernah plan untuk jadi seorang pelakon, saya tak pernah plan untuk jadi penyanyi, saya tak pernah plan untuk jadi malas menjadi seorang DJ. Kan? Waktu saya di offer menjadi seorang DJ Pak Nil, waktu tu saya viral tau sebelum sebulan tu. Dan viral saya ketika itu sangat-sangat tak elok. Dan itu saya anggap sebagai dugaan saya waktu saya di umrah. Viral pasal apa? Okey, kalau Pak Nil buka saja Pak Azad maki menteri. Maki menteri? Saya viral pasal tu. Sebab okey, sebelum saya pergi ke umrah dengan orang rumah saya, banyak juga yang pesan, Pak Azad nanti pergi sana banyak-banyak berjaga, banyak jaga mulut, jaga ni. Kadang-kadang dugaan yang tak disangka-sangka akan datang. Faham? Betul Pak Nil. What happened to me is real. Waktu daripada Madinah kan sampai dekat pergi Mekah, saya gaduh dengan partner saya yang saya tak pernah gaduh sepanjang masa dekat Malaysia ni. Just because of ada satu budak ketuk tingkap turun, saya ambil duit tu, saya bantu dia. Tiba-tiba partner saya cakap, "Hey, kau tahu tak dekat tanah haram ni kau tak boleh Partner means? My partner dalam bisnes macam yang shampoo ni semua kan. Okay. So kami pergi sekali lah 4 orang. Saya, Ira, wife dia dengan kami partners. Pergi. So saya kata, "Hey, kau ni apa hal ni? This is about humanity. Takkan orang minta sedekah aku nak halau dia. Tak boleh. Kita dekat Mekah tanah haram, kita tak boleh buat." Bergaduh. Kau mana dapat tahu benda ni apa Yi? Aku Google lah. Weh, bodohnya kau Google. Sampai kat hotel keluar buat kerja sendiri. Tak berkawan kat Tak situ. jadi tak berkawan. Masuk bilik-bilik tiba-tiba carry away. Buat live sebab apa? Saya terima mesej daripada kawan selebriti. Pak Zat, sini masa saya pergi tu sini banjir. Memang teruk banjir tu. Sri Muda teruk ni lah. Ramai perlukan bantuan. Tahun berapa tu Alamak. Before COVID. Dah habis COVID. Habis COVID. Yang semua boleh pergi tu. Ya. Yang saya pergi tu waktu tu, ya Allah, saya tawafnya tak berlaga langsung. Ya. Ketika tu. So, saya buat live, okay. Tiba-tiba for no reason saya maki saja menteri-menteri yang terlibat tentang tourism. Sebab apa? Saya terima mesej. Diorang ni ada yang COVID datang ni, kadang-kadang ada yang kena scam. Pak Nil, bila dia kena scam, dia tak ada tempat duduk. And then ada yang makcik-makcik period nak beli pad DM kami. Pak Zat dengan Ira, kami dapat tahu Pak Zat Ira ada dekat Mekah ya. Kami duduk ada dekat kawasan-kawasan ni. Ni adalah makcik-makcik kakak kita ni tak ada duit sampai nak beli sanitary pad. Saya buat live, saya maki hamun lah. Maki menteri ni, maki menteri tu, maki semua viral. Sampai semua sampai adik saya terpaksa screenshot hantar, "Bang, how are you?" "I'm fine lah." "Bang, sajalah my advice is, can you just concentrate you punya ibadah tak? Boleh tak you buang segala-segala yang ni?" I said, "Why You tengah duk viral ni bang." Aku buat apa?" "You pergi mencarut tau menteri-menteri." "Ya ke? Bila aku buat?" Dia hantar semua. Kat TikTok semua dah viral. Saya kata, Allahu Akbar. Okay. Saya pergilah. Saya tutup phone saya tu. Saya disconnect terus. Untuk balance lagi 4 hari tu. Saya tak buka langsung. Saya concentrate dah. Pergi sini. Saya buat ibadah saya semua. Last balik. Sampai dekat atas flight tu. Saya still tak buka. Sampai Malaysia pun saya nak buka. Saya dah cakap dengan Ira. B, get ready. Nanti balik. I akan 100% support you punya shampoo ni. Okay? Because I know I akan kena ban. That's for sure. Tu Ira kata, tak apalah, no worry lah, rezeki kan milik Allah. Nanti you sampai mana tahu ada rezeki ni. You office kan ada, you datang, you concentrate. Okay. Sampai tak habis lagi. Maki pasal peranti pula. Oh ya. Saya dapat peranti tu cabut.
Pam lagi, pum pam. Tim tu main hantar peranti baru. Okay. Lepas tu saya geram pula. Dah lah aku balik kena duduk kat rumah kat KL. Anak aku kat Penang ni. Dah lah aku tak jumpa berapa lama. Balik KL tak jumpa lagi. Quarantine Quarantine. Kena 14 hari dulu dekat KL. Baru saya boleh travel pergi ambil anak kat Penang. Okay. Waktu tu baru Dan call. Pak Zat. Yes. Saya Dan daripada Era FM. Allah, ni nak interview kan ni pasal tu. Yes, Bos Dan. You free tak starting next month? I kata, kenapa? I want to try you petang dengan Radin. Do you know Radin? Asyik, I tak tahu, tak kenal siapa Radin. Betul lah. I cuma tahu Johara je that time. Okay. So I tengok my wife. Me? Dia kenapa Era call? Dia bukan interview tak pasal kes I. Dia kata dia nak ambil I untuk just for jadi DJ dengan Radin. Baru Google. Siapa Radin ni? Oh, dia pernah viral dengan AJ dulu kan. I jumpa sebab-sebab those days lah I tengok. Oh, dia ni muka dia okey, dia DJ, alright. Okay, after ambil anak tu saya start first day masuk. Itulah, saya masuk dengan Radin. Habis itu saya kata dekat Dan, dia kata, Dan, saya tak biasa lah dengan DJ. And then I'm from Penang. Dia kata, I want you utara tapi jangan dalam. A commercial kind of utara yang you cakap orang boleh terima. I say okay lah. Habis tu waktu saya duduk petang dengan Radin, the 3 months yang trial tu, survey keluar. Saya tak tahu apa tu survey. Saya ingat kita tak kena pergi survey. Oh, dia letak you masa survey masa tu. What time survey? Keluar survey, petang saya dengan Radin naik. Lepas tu terus dia offer pagi. Saya macam saya just nak graph a new Okay, dia bagi tahu tak kenapa dia ambil you? I've never asked. I do not want to ask. Dan I just anggap benda tu rezeki lah. Because I tak tahu nak cakap. Because I tahu apa yang I buat. Dekat sana pula kan. Dan lagi satu, salah satu benda yang saya maki adalah untuk waktu itu adalah untuk duit KWSP, Citra. Saya maki keluar duit Citra. Saya dapatlah support daripada public pula tak pasal. Terima kasihlah Pak Azhar, your voice help us out lah. Dia jadi macam tu. Pada itu saya carry away je. Itulah kan. Saya cakap macam ni, kalau susah sangat nak bagikan duit EPF kat orang, simple. Saya pernah kerja bank dulu tau. Saya ada balance lagi tau. Ambil saya punya EPF tu, bagi kat dia orang. Apa masalah sangat? Keluar. Dapat boleh pergi ambil 10,000 orang. So just because of that, bukan actually because of that, mungkin memang datang kerajaan plan. Nak tunggu time lah. Yelah. Just because I menjerit for no reason. Pushing factor juga tu. Kenapa you banyak kebetulan ni? Banyak sangat kebetulan dekat you. Father I apply sepatutnya kerja. I apply sepatutnya Flora. Flora and fauna is what, Pak Nil? Itu adalah membersih kumbahan. Bukan flora fauna. Dia membersih pokok. Itu ni apa? In the water. Apa dia panggil itu. So father I kata, Min, you kena belajar tak how nak apply kerja-kerja ni. Itu masa bila pula? Masa nak apply yang kerja saya kata in the water tu. Yalah, masa bila darjah Form 5 lah. Form 5. Balik pada India. Bertubi-tubi Pak Dil. Father saya ajar saya bertubi-tubi. Sampailah dia meninggal first day of raya. Special lah dia. Ceritanya yang tu Flora. Okay, so you recommend, how are you? Jadi pendiam sekejap. I'm fine, Daddy. See how disciplined you are. You talk also using your brains now. Yeah. I'm going to apply for you. I'm going to teach you how to apply kerja. So dia apply. Dia ambil kertas paper. Nampaklah satu company. Teknik Data Sub. Dalam gambar teknik Data Sub tu penuh dengan pokok-pokok bunga. So I ingat, ni company apa ni? Jawatan Operation Executive. Starting pay basic dia 1,200 at that time. Tak termasuk allowance phone, allowance ni ada. Okay. Saya write in, bapa saya write in, panggil for first interview. Father saya ajak macam mana? How you need to attend an interview. Dia ajak saya pergi. Saya buat benda yang sama juga. Pak, congratulations Azad Jasmine. Dapat terus. You are selected to work with us, but starting next week you need to go for medical check-up and then you need to go for training for 1 week.
Alhamdulillah umur 17 kan. Tak keluar lagi betul SPM result. Dah dapat basic 1,200 at that time. Okay. Pergilah buat semua medical check up. First day kerja, pengenalan syarikat. My boss nama Alan that time. Dia bagi, saya bagi. Wah, baca tentang, nampaklah lori. Saya ingat itu lori yang sebut air dekat pokok-pokok tu. Tengok semua dah seminggu training tentang manholes, tentang septic tank. Saya tak tahu itu adalah tangki najis rupanya. Tapi saya belajar. Okay, first day. Okay Azad, this is your first day, akan keluar dengan team. Store ada di belakang office kita. Oh, our store is behind. Yeah. Saya turun, saya jalan pergi belakang. Saya nampak satu lori tangki kali hijau. Pam, melekat. Teknik data sub. Sampai hari ni ada. Pam. Lepas tu nampak semua lori-lori pick up yang kecil. Saya pergi, saya tengok semua termasuk driver, pekerja yang datang daripada India. You baru balik dari India. Seorang nama Lakshmi, seorang nama Arjun, seorang lagi Pillai, seorang lagi apa? Ada. Gang, saya tanya, "Vanakkam sir, ippadi irukka?" I'm fine. "You are our new operation exec, right?" I say, "Yeah. Today we have to go and clean Sony Electronic." Seberang. Okey, saya naik panjat. Masuk dalam lori tu, tutup pintu. Driver, saya dengan seorang lagi pekerja duduk. Saya dah mula bau-bauan yang kurang menarik Pak Nil. Kenapa bau dia macam ni? Tapi saya masih relax lagi. Saya ingat mungkin ini bau-bau mesin dia apa. Okay. Jalan terus, masuklah ke guard house, Sonic Electronic. Saya turun, saya pergi dekat security. Jumpalah seorang wanita kat sana. Saya nak jumpa Cik Wahab daripada Facilities Department. Ya. It's urgent lah. You baru ke? Yes, I'm operation exec new from Teknik Data Sub. Okay, pump the page untuk Cik Wahab daripada Facilities. Pum, Cik Wahab lari. Aku tak kenapa kalau ribut sangat ni ya? Lari main kat aku. You Azad, right? Alan told me you adalah just Rio. Okay, can you send your team now? Cepat dekat tandas wanita. Saya dah tak apa elok dah ni. Saya kata, okay, Lakshmi, you need to take this lorry, go straight dekat tandas wanita, according to Encik Wahab ni. So, lorry dah masuk. Saya still duduk daftar dekat guard house. Jalan. Saya dah tak nampak lorry saya parking kat mana semua. Saya pergilah jumpa Cik Wahab ni. Terima kasih, Azad. Kenapa Cik Wahab Oh, kami lambat datang. Kami semua mandi air tahi. Mandi air tahi? Kenapa ya? Toilet perempuan semua sumpat. Semua penuh dengan sanitary pad. So jadi semua overflow. Okey, faham. Tak tangkap lagi. Lepas tu dah sembang. Jom kita nak tengok lori Pak Azad buat apa. Saya ikut. Hati saya makin lama makin dah berubah sikit dah. Sampai saya pergi dekat lori tu, saya tengok hos, saya tengok Allahu Akbar. Cik Wahab, ya, saya kerja apa sebenarnya ni? Saya boleh tanya facilities kilang lain, tanya saya kerja apa ni? Ya, you kan apa tu wastewater treatment. Maksudnya Cik Wahab, wastewater treatment kan bersih loji, bersih toilet. Cik Azad, buatlah. Saya kerja 2 tahun kat sana. Oh, dalam pada nangis. 2 tahun. Saya balik rumah, mak saya menangis. Ya, setiap kali balik rumah ada biji tauge sini, tebikar. Janganlah. Cuba bayangkan, ibu saya Pak Nil. Pak Nil, kalau saya pergi servis kilang-kilang, bayangkan pekerja saya tak datang. Apa saya nak buat? Macam saya buat kilang linear dulu dekat Free Trade Zone Penang. Saya dah sampai operation exec sampai, pekerja saya tak ada lagi, cuti. Saya kena clear juga. So saya kena pakai barang-barang diorang, saya kena tarik saya punya tie turun, lipat saya punya seluar tu, pakai tu kasut ikan tu, semua turun ke tangki tu, tengok apa jadi, kenapa blok. Cuba bayangkan dalam tangki bulat tu kan ada 3 pipe yang keluar daripada tandas lelaki, tandas perempuan, tandas ini. So kalau sini duk keluar, kargo baru sampai, saya lock sini sampai, melekatlah kat sini semua Pak Nil. Wow. Sendiri punya pun kita geli kan? Orang punya Pak Nil. Lepas tu saya keluar pada hadam. Itu. Jagung.
Ada semua. Kangkung. Tapi yang best apa tahu Pak Nel? Pekerja saya semua kaya. What? Kami jumpa rantai emas. Kami jumpa penuh shilling. Sekali bawa keluar shilling tu, bersih pergi tukar. 3-4 ribu. Serius? Bagi kat pekerja-pekerja. You all take and go. Do lah, happy. Thank you lah, bos. Pam, jumpa rantai gelang tangan. Handphone masa tu Nokia 33 sekupang. Ada dalam rumah jamban tu. But kenapa you bertahan lama 3 tahun? Sebab- I thought the next day you dah cabut Sebab dah. saya masa after saya tengah duk kerja tu few months, father saya duk ajar kan, father saya meninggal masa tu. Masuk raya pertama tu, pagi raya tu father saya meninggal dunia. So bayangkan daripada umur 17 sampai sekarang hari raya saya macam mana dengan family. Dia meninggal kat saya kat atas ni. Balik pada soalan saya, macam mana you boleh tahan lama? Sebab dia punya kuasa semangat tu. Dia kata, this is part of your learning. Cannot, Daddy. You know, it's people's shit, you know. No, son. Yes. You cuba fikir, son. Kalau you tak buat, siapa yang nak buat? You tak ada mulia tau. You tahu tak? Dikala orang sedang tidur, bangun, berak, bersih, sumbat semua. You pergi bersihkan. You know how mulia is that? No, Di. From where you see that mulia? Yeah, mungkin you tak understand, son, now. One day you will start understand. Philosophically memang So betul-betul kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil Pak Azad Yeah, can deal with all kind of shit. that's the thing. Literally. Yes. Yeah. Sebab tu sekarang Allah hadiahkan saya lain. Play no shit with him because I've been with shit he first. literally handle shit. Oh, okay. Jadi tadi you cakap tu ada bunyi India tu, kan? Saya ingat you memang tahu family background you ke. Rupanya you belajar masa kat India tu lah. Yes, I have to because my father macam mana tahu? My father adalah convert Portugese. Dia keluarga Portugis yang memang berbahasa Inggeris, bercakap Inggeris. Although dia more to, dia macam ni, dia Serani. Apa tu Eurasian. So dia ada mix Melaka, everything in there. Correct. Cuma that time, cuba bayangkan father I 12 beradik dalam keluarga dia. Dia seorang saja nama John de Brito Louis Joseph. Yang lain semua Edmund Louis, Albert Louis, Lutz Louis. Dia seorang sebab dalam keluarga dia orang memang nak jadikan dia seorang padri. Tapi Allah Maha Kuasa, insya-Allah dia convert. Jumpa your mom. Jumpa my mom, kan. Dan Bayangkan my mom form 3 pun tak ada tak tahu cakap sepatah English pun. Kan? Father dia kahwin dengan father I kan. Dia cuma keluar dengan father I kata apa tu, you want to go out with me to meet my friends, right? You start how to learn A for apple, not A for ball, ya. Tahu dia buat apa? Dia pergi beli semua buku dictionary, dia baling kat rumah macam tu. Selagi my mom tak tahu English, lagi tu tak keluar dengan dia. Last kali kan bila father I meninggal, guess mother I kerja mana? Cuba just guess. British punya company. English tutor untuk KDU Penang. Wow. My mother. So daripada seorang yang father I cakap, daripada seorang yang tahu, mother I seorang perempuan kampung Parit Buntah. Dia terpaksa kerja, dia terpaksa berhenti kerja form 3 nak menyampung keluarga dia dekat Parit Buntah. Sebab tu dia kena kerja kilang kat Penang. Jumpa father I pula masa tu supervisor kilang National Semiconductor NS. Tangkap kahwin terus masuk Islam. Pam. Habis tu kahwin pula baru notice. Oh, kau tak tahu cakap langsung. How you want to meet my friends? I have a lots of production managers, plant managers. And then I'm a senior and going to become senior supervisor. Takkan I nak introduce my wife. This is my wife Roshida. And then you like, Tanya, Roshida, have you taken a dinner? Tak, saya tak makan lagi. Are you disgracing my face? Wow. Sampai dia jadi English tutor untuk KDU Penang. I thought memang you ada keturunan India. Ada, sebenarnya ada. My father's side semua ada. Tapi Eurasian Christian ni dia orang lain sikit. Dia orang kurangkan, really kurangkan tamil. Even they stay, even masa Christmas pun saya pergi my uncle punya side, dia really speaks in English.
That's why masa my father macam tu. So even dalam kat rumah pun dia memang dia cakap dengan kami pun in English. That's why I practice even now pun, even my daughters pun. Okay, kenapa I tak hantar my daughters to international school or public school? Saya hantar pergi sekolah biasa je. Biasa sekolah saya zaman kita. Because why? If you want to talk to English, you already speak with me in English at home. So now you pergi ke sekolah biasa, you belajar a real world. You jumpa dengan student-student yang you boleh beli buku latihan, tapi you tengok buku sebelah ni tak beli sebab bapak dia tak dapat gaji lagi. Kalau you pergi international school, you go to public school, everyone can have everything. What can you learn? As a humanity, what can you learn? Tengok sekarang balik anak-anak saya bangga. Tapi saya diamlah Pak Nil. Daddy, this now kan I beli baju sekolah for my berumah hijau. But then Siti, my friend, she still cannot buy lah, Daddy. Daddy, I'm sorry, I buy another one for her. Kan benda tu yang best untuk sebagai bapa dengar. So I pun kata, okay, good. Saya just take it benda tu macam normal. Padahal itu adalah big thing. Ya, saya nak dia buat benda tu normal. So at Dan least dia tak rasa besar buat benda tu. Betul lah. Kadang-kadang bukan anak kita tidak pandai, cuma mereka susah beri perhatian ketika belajar. Dengan Mindtropic membantu menyokong perkembangan minda anak-anak setiap hari. Belajar jadi lebih mudah, lebih cepat faham dan keyakinan diri juga semakin meningkat secara semula jadi. Selahkan potensi anak anda dengan SKV Mindtropic. Macam mana you dengan anak you kelakar macam ni atau you macam your father? I lagi kelakar daripada my father. Tak, your father ingatkan dia sangat garang. Dia garang sangat dan strict. humor. Okay. Contoh dia marah saya malam bila saya tidur, saya perasan dia datang tidur belakang saya peluk. Peluk, dia cium umbun-umbun saya, dia bangun. So dia macam tu. Walaupun dia hit 100% kan. Dia pam sampai pernah dia cekik. Saya pukul adik saya yang nombor 3 tu. Dia cekik kami dorang. Tapi dia kekeras ke arah saya. Adik saya macam relax macam sakit, no, tak sakit, duk berlakon. Tapi dia macam tu. Tapi malam tu dia pegang tangan. Saya dah tidur, dia pegang. Son, I'm so sorry, okay? If I hurt you. Dia hoping yang I dengar. Tapi memang dengar. Okay. Dia macam tu. So you bentuk anak you macam mana? Beza pula sebab anak saya anak perempuan. Tapi anak perempuan saya yang sulung tu perangai saya. Dia alter ego myself. Cuma dia perempuan. Versi Pak Azad yang perempuan. So dia agak aktif. And kecil-kecil pun kan. Dia buka sendiri YouTube. Amarah kan. Dia buka sendiri YouTube. Dia sendiri cari. Tiba-tiba keluar pula first tu pertandingan World of Dance. Masa tu Jennifer Lopez jadi dia punya juri semua tu kan. So dia duk train by them himself. So saya follow like my father himself lah. You galakkan what anak you nak buat, tapi you control kalau dia lebih lain tu. So apa yang lebih lain tu apa? So macam satu, pergaulan you dengan orang. Kanak-kanak Gen Z ni kekurangan dia orang tu adalah kebanyakan dia orang banyak dengan family saja tau. Notice tak? Dengan themselves. Dia orang tak macam zaman-zaman kita pergi sekolah tu kita dah mess dah. Ya. Dia orang kat sini, dia orang pergi sekolah sekejap balik ke kita je. So macam mana I nak adakan dia orang to have the same thing? So saya kena buat benda-benda yang sama. So saya educate benda sama, saya play benda sama, saya cakap benda sama. Okay, they a very good support from Ira. I said, Ira, you need to speak with them bahasa Malaysia all the way. I will speak with them in English. So they will have that too. Okay. So bila saya keluar pergi kerja ke apa ke, Ira memang 100% bahasa Malaysia. Supaya dia orang tahu, faham. And then bawa dia orang balik Parit Buntar ke kampung-kampung. Kau main dengan lecah, kau mainlah dengan ini, kau pergi lompat, jumpa sepupu kau. You equal with them the same thing. You bawa daripada KL yang dia orang tak ada, you play with them. So saya train dia orang macam tu. Raya balik Penang, kita pergi Kulim, rumah side my mother semua still ke kampung. Still ada kampung dekat Parit Buntar. So I train them like that. You have to be. Dan dia tahu tak dia hidup di bawah 2 bintang?
Memang dia tahu tak besarnya hidup berbanding dengan kawan yang bukan dalam bawah cahaya bintang. Sebab tu bila saya bagi dia sekolah biasa kan, normal layman punya school kan, dia tahu benda tu sendirilah. Itu yang bagus dia. That's why I do not want to send them to a higher level school because they susah for them to learn because they get that from at home. So bila saya hantar benda macam contoh dekat sekolah-sekolah macam ni, dia learn themselves. Dia learn dengan ada kekurangan pada student ni, ada kelebihan pada student ni. Semua tu dia belajar. Sama macam kita Pak Nilu, kita sekolah rendah, sekolah menengah, kan kita sekolah Yalah. kebangsaan biasa. Ya. Mana sekolah private pam-pam sen apa ni semua, mana ada. So saya praktikkan benda tu so that dia orang ada environment yang sama. Sebab once dia orang dah balik, saya akan buat dia orang betul-betul macam international school lah. I will speak their English. Tapi macam dia pergi sekolah, kan dia berbeza kan. Bapak dia siapa, mak dia siapa banding dengan bapak orang lain dan mak orang lain. Macam mana dia carry diri dia? Because I dah nasihat dah, look you guys my talent. Cari. Even anak saya yang kecil tu, bayangkan Suri umur 7 tahun, dia pergi dekat Dr. K baru ni masa kita pergi ni kan. Dia cakap I'm gonna be the third season punya TTMM. Dan Dr. K cakap apa tu? Can you sing? Kota ini tak sama tanpamu. Terus. So I've dah train them. You all need to look for anak saya nombor 2 pula yang jadi observe lah. Dia suka melukis. So saya you go on that. You like art of lukisan. You go darling. You do what you feel like to you love to do. You buat lah. Ini cara you nak buat. Okay, Amara pula daripada kecil dia suka menangis, dia menari. Pam. Saya masukkan dalam grup RTV. Pam, dia masuk World of Them Championship. They go. As a parents, I just support apa yang dia macam tu lah. So that they can get everything. Kawan-kawan dia tak ada nampak macam you dapat special attention lah dekat sekolah. Tak ada. Sebab bapak dia adalah Azad Jasmine. Tak ada. Di sekolah-sekolah biasa macam tu normally everyone treat the same. That's why bila saya pergi sekolah tu pun jadi biasa. Alright, cikgu, saya buat macam sekolah biasa, jalan macam biasa, macam I will put myself like that supaya dia orang pun tak segan dengan saya. So macam itulah. So sometimes pun for school bukan macam Ira kan, bila dia shampoo bukan nak kata dia tak mampu, insya-Allah. Untuk hantar anak ke great good school, we have no problem. Macam Nabil kan. Macam Nabil different story. Dia daripada kecil dia tak dapat benda tu. Tak dapat langsung, tak pernah. Aku ni. So it's good untuk dia hantar anak-anak dia ke international school atau public school because dia balik tu dia dah hajar kampung. Terbalik. Macam saya pula, I will urban dia all at home, you go kampung outside. I want to learn. Dia kena ada benda yang tarik you ke bumi lah. So you dekat sekolah will pull them down. Kalau Nabil dekat rumah, pull them down. Dekat rumah. Betul. So dalam tiga-tiga, macam mana you tap diorang punya potensi ni? Macam you cakap tadi, seorang melukis, seorang ni you apa ni kan, you bagi support kan. And then apa role Ira kat situ Ira punya role is very good. Dia akan selalu Ira very strict. Ira very strict. Kelantanis kan. Dia pun ada dia punya very very strict lah. So maksudnya on discipline side, especially nak tidur, nak apa. Kalau I kata naik if I kata go and sleep. Make sure you sleep. There will be no pillow talk. So dia buat macam tu. So in that part memang dia bukan takut, dia really respect dengan mak dia. Itu dulu role bapak kan? Saya terbalikkan. Saya terbalikkan. Sebab tu saya dengan Ira, kami compliment each other. Sebab Pak Nil, Ira tu adalah orang method. Dia berlakon semua cerita air mata je. Orang 60 episod kalau dia berlakon 40 episod menangis saja. Dia pernah bawa watak Balkis tu sampai ke rumah. Sampai saya jadi fed up dah. Apa kau ni Dah lah baru kahwin. Kan? Kau datang balik rumah, kau tak pinggan ternasik, sama macam karakter kau berlakon ni. Ira is like that.
Okay, Ha. Method teruk sangat Pak Nil. 60 episod berapa bulan shoot tu? But dia balance Balance dapat lah. you macam tu. Yes, dia balance. Macam mana you explain dengan anak-anak you bila you berada dalam keadaan yang sukar? Maksudnya pernah jadi macam-macam insiden kan? Kita tengok ketetapan keburukan, Allah tukar menjadi ketetapan kebaikan. Ya, ya. Okey. Saya bertiga, saya Nabil dengan Radin, tahu kan yang kes tu yang kami sepatutnya buat, it's actually a meeting yang my boss tanya, Pak Azad, minggu depan kita nak promote Muay Thai Miki Ghazali, what is your planning? Saya kata okey, saya plan nak buat tarian Miki iaitu Paketa, tapi things go wrong. Okey, pam-pam. Masa itu ya Allah ya Rabbi, yang kena adalah anak-anak saya. I know. Cuba ceritakan boleh tak? Setiap kali saya balik masa tu pula, saya direhat, saya Nabil dengan semua direhatkan 30 hari. Dalam surat kami tu tertulis 3 benda. Kami dilarang lalu di sekitaran Astro. Maksudnya kami tak boleh ada dekat radius dalam 100 meter dengan Astro tau Pak Nil. Saya, Nabil dengan Radin. Sampai kami menangis 3 orang dekat parking Astro bawah, kan ada tong sampah bulat tu. Menitik 3 ni, nak buat apa kita ni? Kita tak buat salah tau. Menangis. Keluar, bos call, email dapat pula surat 30 hari tak boleh buat apa. Saya duduk rumah, anak balik sekolah saja, sebelum dia naik atas dia menangis dengan mak dia kat bawah. Saya tak tahu benda tu lama sebab saya depressed kat atas. Saya diam. Saya macam, ya Allah, what happened ya Allah? Tapi lillahi ta'ala, saya tak pilih langsung. Saya cuma buat yang ni. Kenapa dia ternak jadi macam ni? Duk banyak persoalan. Why this thing happen? Tengok Amara tu bila dia naik atas tu, dia actually dah habis menangis. Tapi nampak bengkak. So dah satu tahap tu saya dah start tengok dah. Orang duk attack personally dah Amara ni. Saya dah nampak dia start menangis secara real. Saya turun, dia menangis. Dalam toilet dia menangis. Dia mandi, dia menangis. So this is why I tarik tangan dia duduk. So saya tanya, darling, why you cry? What you understand about what happened? Saya tanya dia. Now umur you adalah 12 tahun, you dah jandam, jadi faham. You still small, you still kecil lagi. Tapi jadi just nak tahu dengan umur you yang semuda ni, kenapa you menangis, darling? I need to know. No lah, Daddy, I cannot tahan lah people are attacking you. And because I also got my Instagram, so people are attacking me, said you have Amara, sorry for you to have so disgraceful punya dad. Mencarut semua. So dia tak tunjukkan saya, dia tunjuk dekat Ira. So I explain, dia kata, then for what I know my dad is not like that. So that's why I'm so sad. Dan lagi I'm nangis is because at school. Why? What's wrong at school? I have a lot of Indian friends and Indian teacher who really support me. Faham tak? Waktu ketika tu, kawan-kawan India dia, kawan-kawan cikgu India dia, support dia, peluk dia. Amara, it's not like what you hear now. We are all Malaysians. Don't worry, Amara. Your dad sedang lalui ujian. After that he will be strong. Itu. So dia ada yang tangisan dia sebab apa orang cakap kat saya. Dia ada juga tangisan sewaktu waktu dia sedih tu, kawan-kawan India yang sama sekolah, yang saya cakap yang betul-betul sekolah kampung tu kan, sekolah Puchong 2 tu, kawan-kawan India semua peluk dia. Amara, Suri, Amisha peluk, itu yang membuatkan saya membuatkan dia orang strong lah. Support tu sebenarnya. That's why I kata social media sometimes is killing. Lately baru punya, okay, mungkin dugaan saya kan, dengan seorang influencer kan. So there's one thing happen, okay. Of course kita ni sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita dunia selebriti ni tak ada siapa tahu Pak Din. Dunia kita ni mungkin orang nampak macam these guys are very happy. This artist perempuan ke lelaki bertuah. Dia orang chosen one. Dia orang gaji banyak, dia orang ni. Tapi the other side of how we been through, dia orang tak ambil pot pun. Sama macam saya. Bila saya kesedihan kat saya, all benda tu saya luah kat saya punya wife. Okay. Tapi bila saya tengok macam ada sosok-sosok ni kan, cuba menjatuhkan selebriti ini, cuba menjatuhkan periuk nasi ini, cuba menjatuhkan ini, mungkin saya terganggu. Salah saya jugalah. Mungkin saya terganggu, saya ber-DM secara personal. Itu bagi awak salah ya? Tak tahu lah. Some people said
we Untuk need saya somebody. personally, saya tak salah langsung sebab itulah lawyer polis bakal menyusul. So, apa saya buat is saya ber-DM secara personal. Maksudnya kalau saya bergaduh dengan Pak Nil pun kita bergaduh personal. Hanya kita dua tahu saja percakapan kita, maki hamun kita dua ni. Tapi apa akan jadi bila salah seorang screenshot benda tu dan publikkan? So itu yang berlaku. Tapi kat sini sebab tu yang bagusnya saya dikelilingi dengan orang-orang yang bagus. Okay, contohnya Pak Nil berpengalaman, Nabil Ahmad berpengalaman dalam radio. Saya jumpa orang-orang yang baik yang sini yang bagi tahu kat saya cara-cara you nak handle this problem. So bila saya tahu akta, okay, kan kita tahu akta-akta dia sekarang, akta penyebaran dia macam mana, kan? So why I nak kena jadi as stupid as that? So saya buat cara lain pula. Tu. Tapi anak saya pula setelah apa yang berlaku first time tu make them stronger now. Bila awak dapat offer daripada Astro untuk ni, macam mana reaksi Pak Zat Bila saya dapat untuk talk to my manager ni? Okay, to be honest Pak Nil tahulah kerja sebagai seorang DJ ni, especially kita kerja pagi. Ya. Di kalau orang tengah tidur, kita dah start bersiap. Okay, kita siap bersiap, kita nak pergi. Okay. Cuba Pak Nil bayangkan pagi-pagi saya nak kena ada energi waktu pukul 12. Itu pun Pak Nil selalu pernah mengajar juga. Okay. Although you morning kalau orang tidur, you dah kena ready dah depan mic tu. 3 pagi era, you punya volume dah kena ada macam pukul 12 dik. Ya. Okay. So benda-benda macam tu, tak semua orang dapat. Okay. And then bila saya kerja pagi pula tu, bila saya jumpa dua orang ni pula Radin dengan ni kan, kami kerap bersubuh setiap pagi bertiga. So kami buat jamaah 3 pagi. So benda tu yang menguatkan saya untuk ada ke dalam bidang yang saya ada sekarang ni, iaitu radio. So to be honest Pak Nil, radio sebenarnya yang change my life banyak. Yang disiplin and then ownership tentang orang, sebab kita berhadapan dengan different people, censorship. yes. Dan semua tu alhamdulillah, benda tu yang Nabi cakap yang apa dia dapat daripada Pak Nil sebab tu dia dengan Pak Nil. Ya, sebab tu bila Pak Nil saya dapat offer TTMM ni, first saya dah tolak Pak Nil. Sebab apa? Habis kerja pukul 10 saya kena pergi digital. Habis digital pula saya nak kena tunggu pula. Okey, tiba-tiba bos kata, okey Pak Azad, hari ni Nabil tak boleh tak Pak Azad kerana Radin kena pergi attend sat untuk Aisyah Rekno punya ni pam. So we because we enjoy working, we kami sedang cakap yes je. So pergi buat. So benda tu memang penat. So saya beritahu yang masa offer tu Ika tak salah yang message pun, kata boleh tak Pak Azad kita nak offer Pak Azad. Saya minta maaf lah Ika, saya tak boleh, saya punya schedule. Boleh tak kita nak Ira? Saya discuss dengan Ira, saya kata B, bagus juga Fahamara ni tau, because she's a good dancer. I think Malaysia needs to know what she can do more. Can you ganti I? B, I'm in contract dengan TikTok berapa lama pula? Each time habis saya every Friday, Saturday, Sunday I mesti kena ada dengan TikTok. Candita dengan TikTok. Okay. So bila masa ya nak pergi ni? So kami message lah, minta maaf lah Ika, tak ada pam. Saya balik rumah the next day tu Amara menangis dekat surau. Mana tahu. Saya balik, dia kata my wife kata, B, pergi tengok Amara. I said, why? She's crying. Why? What happened at school? Not because kita tolak dia talk to my manager. What? Oh, she wants. Tu I buka pintu surah. I said, darling, are you sure you nak masuk talk to my manager ni? It's okay lah Daddy, because I understand Daddy pun penat, busy. Tapi sambil menangis cakap tu. Okay, you really want this or not? Yeah, Daddy, I just want to macam ni Daddy, I don't care whether I win or lose. I just want to show to people that I can do something. Tu je. Like macam you trust me kan, you said, oh darling, why you can only dance at home, is it? Kan I take your challenge. I pergi masuk kumpulan grup RTV, Pama We Train. Kami dapat junior Malaysia. I dapat wakil Malaysia pergi LA, World of Dance. Dapat first place lagi junior. Now, I just want to show everything, Daddy. Bukan, kan you cuma dah cakap, we have to take out our own talent.
Sebab dia cakap tu lah, jadi macam sure. Remember, you buat problem dengan daddy saja, I'm gonna pull out anytime. Okay. Yang tu saya call balik. Kata, okay macam ni. Amara nak, saya nak. Saya dengan Amara lah, senang cerita. Tanpa fikir lagi plan dengan era ni, tak plan apa-apa lagi. Tak ada. So that's where saya start. Okay, Pam, dia minta video Amara menari dulu, video Amara menyanyi kat rumah. Aku kata, girl, I've never seen you sing. You tak pernah menyanyi tau. Yang menyanyi mom you. Okay, mom you menyanyi pun sebab dia join dia punya syaipu. Basically you. How? Itu first time buat karaoke set kat rumah tu. Pegang, tekan, cari lagu-lagu. Apa lagu you suka? Lagu ni. Try. Hantar pergi dekat Ika. Ika tengok. The next day, congratulations. Pak Zat dengan Amara terpilih untuk talk to my manager. That's how it happened. Okay, you nampak peserta lain and then macam mana Amara punya reaction dia bila time rehearsal, bila time full dress, dia macam mana dia letakkan diri dia bertanding? Saya selalu pesan dia one thing. Ara girl, you always tengok what I do, you always tengok what mami do. Waktu mami, you berapa tahun mami bawa you pergi sini sana, ikut dia shooting, masuk era duk shooting lagi kan. Heret lah pergi pasang lah tempat gantung tu dekat apa tu set, minta tolonglah wardrobe, jagalah set. So basically you've seen what your mom done, you've seen what you have your dad done. So cuma dia takut tu bila dia sampai, ya Allah, semua kakak-kakak umur 21, umur 22, umur 17 tahun, umur 16. Dia seorang 13. Habis tu dia rasa happy bila dia nampak anggrek. Anggrek pula macam she's too baby pula for me. So dia nak letak diri dia tu kat mana? Ya. Itu masa tu bila dia datang masa first day saya bawa dia pergi MBSD on Friday tu, dia duduk sebelah saya, dia cry. Okay. Saya tanya dia, why you cry actually? Dia sebenarnya dia menangis, dia terharu. Dia sebenarnya dia nangis tu bukan dia down apa tu, Betul, dia takut tak atau dia kata dia terharu. Dia I'm so terharu, but last season I saw Oda on this stage, I saw Kak Liza Hanim on this stage. Dia sebut anak Kak I can't believe that I'm here, Daddy. Thank you so much. That thing is so meaningful and big for her. Itulah saya jadi macam okay, you don't cry. Okay, now okay, this is the time for you to prove. Okay, you show what you got. You tengok you suka tengok kan, you tengok kadang-kadang you tengok kakak Stacy buat, Auntie Stacy ni very energy lah dia. Habis tu tengok Agnes Monica, you always nampak benda-benda performing. Habis tu you tengok apa tu Beyonce punya concert, you like those kind of vibe. So Dia menari bagus tau Zat. minggu kedua ni insyaAllah tengok. Untuk 15-16 tahun punya, 13. 13 tahun punya, dia menari bagus tau. Dia nak lari daripada mak bapak dia. Okay, bila dijadikan contoh penyingkiran, honestly, memang itu satu mendera lah. Mendera. I felt it. I totally felt it. I cuba nak hilangkan rasa sedih tu sampai I terpaksa cakap benda-benda atas stage tu. Tapi I dah memang down teruk dah. Sebab I tak tahu apa I nak hadap muka anak I ni. Masa tu you tak prepare. I tak prepare langsung. You tak prepare minggu-minggu sebelum bermula. You tak prepare yang benda ini akan berlaku. Mentally macam mana you prepare? I rasa dia perform. I rasa dia macam, first time ni kau menyanyi sambil menari ni. For me, yes. Okay lah. Probably third last, fourth last, okay. Tapi you pergi bottom ni, darling, what I'm going to talk to you later. What I'm going to explain to you ni, kalau you keluar betul-betul tadi ni. Macam mana Daddy nak buat ni? Macam mana Daddy nak hype balik you untuk you teruskan balik buat you punya menari, dan in the same time I know you tengah down ni. Because you got more to show. So tapi alhamdulillah, that's why yang bila partner kata ini adalah satu contoh, saya dah actually come back daripada dunia tu balik macam, now dia tahu itu adalah betul-betul contoh. Maksudnya dia tak down, yang dia punya performance membuatkan dia down. Dan I bagi tahu kat dia, I kata tak kisah if you down ke, you nombor 1 ke,
this competition is not to see you're down ke atas. This competition to see what can you throw on the table. Ya. You tengok Nana, mungkin you tengok dia last kan ni, you tahu dah anak dia betul-betul power dalam heavy metal walaupun dia berhijab. Yeah. You tahu apa anak Nana bakal buat, Aragel. And then kalau you tengok Cik B, Aragel, okay, she's special, Aragel. She can do lots of things tau. You tengok anak apa tu Uncle Jamilul Hayat. Kan? Dah lah muka macam apa tu high council. Kat sana pun dia dah ada point, Aragel. You see, semua yang masuk every semua ada dia orang punya barang masing-masing. Ya. So, this is not a competition. Betul tak? Logik tak? I kata kat Aragel. Logik tak, darling? You rasa fair tak untuk Hussain fight vocal dengan Anggrek? Fair tak? Ya. Basically, it's not fair, right? So, competition ni untuk apa? To see what capability that you can do. Potential. What potential. Pak Neil ni nak tengok tu. You notice tak? Dia adalah orang, I explain macam tu. Sebab tu dia rasa relax now. Saya tunjuk balik video Pak Neil jadi AF pertama punya ni. Seriously? What you have done. You tengok, darling. You tengok. Ni, you leaving the stage with the back. You tak kena tu, darling. Dia start tengok Cik Puan Sarimah pula. I start because dia Gen Z. So saya tunjuk all that. Dia kata itu. Sebab apa? Balik-balik baru dia belajar. Oh, this is how it feels when you duduk dekat lower level. Yes, darling. You rasa kan? You rasa how hopeless you are tak? Okay, now kita sembang dorang. Semalam boy cakap dengan dia. Yo Daddy, sama Pak ni tanya saya soalan tu kan. Soalan tu saya tanya Amara, how you feel? Bila Pak ni kata you're the bottom, you're going to go home now, you're going to say bye-bye to all your friends. Daddy, I'm so down. I think I tak perform ke? Kata, do I do anything wrong? No, for me, for my eyes, no, nothing. I just nak tahu apa you rasa. I'm so down, I rasa macam macam ni ke dunia entertainment ni, I have to be more, Zid. So dia ada tu. So bila dia dapat tahu benda tu, contoh dia balik ni, dia jadi macam it's okay, Daddy, you just lay back, you relax, okay, you pergi hantar ke I semua sebab you need to be there. 60% on you, the rest you leave it on me. Dia jadi fighter. Dia kata now you choose what song you want me to perform. Dia jadi macam tu dah. Dia tak jadi macam Araga nak nyanyi lagu apa ni. Maknanya tak, yang tak dijadikan contoh tu, dia tak rasa tu. Thank you so much, Pak Nen. Sebenarnya you are the chosen one, tahu tak? And do you know that Oda adalah antara orang yang selalu ada dekat bahagian tu? Oda adalah antara orang yang selalu berada di bottom 3. Now where is she? That's why I kata program ni bagus. Dia artis Datuk Siti. You see, it could be Amara punya rezeki, who knows? It could be Amara belong to Astro. It could be everywhere. Yang penting adalah kita nak kena ketengahkan artis yang kita ada sekarang. Dan diorang nampak, Astro nampak potensial dia apa. Itulah gunanya SKV Mind Tropic dan Mind Tropic Junior ini untuk kita keluarkan keyakinan anak-anak ini mengenai potensi anak-anak itu. Dan potensi anak-anak ini memang diuji dengan sangat dikeluarkan dengan sangat besar di pentas Talk to My Manager ini. Rupanya Pak Azad adalah pengguna SKB dah lama. Lama, setahun Pak Nil. Very long. Okay, to be honest Pak Nil, I'm 50 years old lah Pak Nil. Of course, isteri saya pun sebagai seorang isteri, dia pun tahulah. Dia kata, babe, you dah 50 dah. You kena ada some supplement. You kerja pagi, you kerja ni. So, bagus sebelum saya start kerja-kerja ni, masa saya tengah duk sibuk uruskan produk slimming era yang pertama. So kami kena buat marketing kakao, kena pergi Singapore Expo, pergi ini, banyak event-event masa tu kan tak banyak apa tu selling kat platform, banyak event kita kena pergi. Okay, so memang ni lah saya pergi save event semua. So benda tu really hectic. So masa waktu tu pula, saya ingat lagi masa tu Pak Nil yang memperkenalkan SKV yang hantar dekat rumah. The whole set tu. Dalam berbentuk botol ke masa tu. Betul. Yes. So, Ira secara tak langsung, dia tiap-tiap pagi sebelum saya pergi kerja ke ataupun kan, that is what dia buat. Kalau saya tak pakai, dia swap. Ira ada perangai tu.
So bila saya siap kat atas semua, okay, saya turun. Ira dah siap lah, saya main breakfast. Dia bangun 4:30 pagi, semua dia siap dah. Habis tu dia nak siapkan untuk anak-anak pergi sekolah semua. Semua tu dia tak kat meja kan. Dia tiada botol SKV tu. Cuma saya tak dapat video lah Pak Nil. Yalah. Sebab my daily supplement. So bila saya start kerja, dia maintain sampai sekarang dia jadi packaging baru dah. Lain. Dan itu adalah rutin awak. Every morning sebelum saya pergi kerja. So What good does it make? Apa benda yang kebaikan you dapat? saya tak mengap, confirm. Saya tak pergi masuk. Contoh, okay, this is yang saya notice lah. Contoh semalam saya ada content tau saya buat. Okay, saya habis kerja dalam pukul, contoh macam ni lah. Kan kita ada content, kita buat podcast ni, kita nak habis, katakanlah kita habis pukul 11-12. Okay, saya balik rumah. Untuk saya nak siapkan pagi pukul 4, guarantee saya ada masalah. Sebab saya takkan boleh tidur dah ni. Ya. Betul tak Pak Nil? Kita kalau tidur pun very conscious nak terjaga. Okay. So bila saya buat, so tiap-tiap pagi bila Ira letak SKV, saya bakar semua. Saya pergi tu saya fresh. Saya start keluar tu dengan motor, kadang saya pergi dengan motor, kadang saya pergi dengan kereta. Saya tak menguap, maksudnya saya dah ready to go Radin dah buat opening. 3 pagi Ira bersama Radin, Nabil Nasir juga Azad Jazmin. Kami dah pergi level tu, level sekarang ni. Pagi-pagi. So I believe supplement is actually main peranan penting. Sebab apa? Bohong lah you guys. Nak belagak 50, nak belagak muda. Bohong. Janganlah. Jangan tipu diri sendiri. Kalau you macam saya tengok lutut saya ada problem dah ni. Saya kena sembahyang atas kerusi dah. Sebab saya tak boleh nak. Tak akhir-akhir. So saya tengah duk pergi buat MRI. SKV is totally my blood circulation. Okay, lagi satu. You punya fikiran tajam kan? Yes. You berfikir cepat, laju, tangkas. To work in Dia a tak ada lag. announcer, Pak Nian tahulah macam mana fast. That's why SKV really help me out. So I takkan delay. Okay, contoh I bagi very simple, Masa awal-awal saya masuk pagi, okay, saya conscious. Saya tak tahu saya nak buat apa pagi ni. Nabil very demanding. Dia pam. Dia tidur, dia bangun dia dah bercakap dah. Saya ni pula, kenapa aku delay ni? Kenapa sampai Radin terpaksa masuk? Kan? Oh, now I know. Okay, pam. So, continuously lah yang membuatkan saya nak macam, bukanlah saya nak cakap, Pak Dil, saya bukan duta pun SKV ni. Tapi I'm just being honest, what supplement yang I take yang membuatkan I boleh sustain I punya energy. I punya sharpness of my thinking. Fokus. Yes. Masa kerja. I'm a technical know what and technical know who, becoming good, becoming better. Lepas kerja pula, I boleh aktif lagi buat digital in my 50s. Kalau saya berbalik dengan kawan-kawan saya kat Penang yang umur 50 lain. Ya. Diorang dah tukar gear rendah dah. Kita masih lagi super sport punya mode. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Zat. I wish kita ada masa yang sangat panjang lagi, banyak sebenarnya. Betul lah ya. Saya lebih suka letakkan topik ini dinamakan suratan atau kebetulan lah. Sebab bagi saya kebetulan apa yang berlaku dia itu adalah suratan. Kan? Apa kebetulan yang berlaku dalam hidup Pak Azad itu adalah suratan daripada Allah. Allah bagi dengan cara yang terperanjat. Kan? Dia bagi saya down dulu, bagi saya kerja tarik dulu, pak. Lepas tu dia muliakan saya dengan macam ni. Jadi DJ, jadi ini, alhamdulillah lah. So kita harap penonton berlaku adil kepada anak-anak di Talk to My Manager. InsyaAllah. Sekarang awak tahu anak-anak dia melihat itu sebagai pengalaman pertama. Okey, pengalaman pertama tu harusnya manis, walaupun keluar dengan cara yang manis, yang bukan bitter. Jadi terima kasih Pak Zat. Terima kasih Pak Nia. Looking forward untuk jumpa you setiap hujung minggu, InsyaAllah, untuk Talk to My Manager. Dan anda terus beri sokongan kepada Talk to My Manager, sebab anda juga memberi sokongan kepada SKV, Mindtropic dan Mindtropic Junior. Kita highly recommended kepada semua yang guys yang dah past 40 ni. This is highly recommended SKV ni.
Ini based on experience. Alright. Terima kasih sekali lagi. Kita aja berhenti di sini. Next week kita akan bersama dengan seorang lagi manager yang akan bercerita tentang jenis struggle dan juga kesihatan mental dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Dengan Mindtropic membantu menyokong perkembangan minda anak-anak setiap hari. Belajar jadi lebih mudah. Selahkan potensi anak anda dengan SKV Mindtropic.